Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Nasra daripada Chenang Klinik. Hari ini saya ingin kongsi tentang PCOS ataupun sindrom ovari polisistik. Okey, kenapa puan-puan perlu tahu tentang PCOS ni? Pertama sekali kerana dalam 100 orang wanita ada 2 hingga 26 akan terkena PCOS. Okey, apa yang kita maksudkan dengan ovari polisistik? Yang pertama, apabila pada pemeriksaan ultrasound terdapat ovari yang ukurannya lebih besar berbanding normal, dan yang kedua, apabila dalam ovari itu sendiri 2 kali ganda folikel telur berbanding dengan ovari yang normal. Okey, apa sebenarnya punca PCOS ni? Pertama, punca dia tidak diketahui, tapi PCOS boleh diwarisi. Di mana sekiranya perempuan mempunyai mak, makcik, kakak, adik yang ada PCOS, kemungkinan besar puan-puan juga ada PCOS. Yang kedua, penyebab lain adalah gangguan daripada hormon testosteron. Apakah 7 tanda PCOS? Yang pertama, haid tidak teratur ataupun tidak ada haid sama sekali. Yang kedua, hirsutism ataupun terdapat pertumbuhan bulu yang banyak terutama di bahagian muka dan juga badan. Yang ketiga, kepala botak. Yang keempat, berat badan yang berlebihan. Walaupun kita makan sedikit tapi berat badan tu cepat naik dan sukar untuk diturunkan. Yang kelima adalah kulit muka yang berjerawat dan berminyak. Yang keenam, sukar untuk hamil. Dan yang ketujuh adalah kemurungan ataupun depression. Okey, bagaimana puan-puan ingin tahu sekiranya puan-puan ada PCOS atau tidak? Apabila puan-puan ke doktor, doktor akan mendiagnosis puan-puan dengan mengetahui sama ada 2 tanda positif daripada 4 tanda di bawah. Yang pertama, haid tidak teratur ataupun tidak ada haid sama sekali. Yang kedua, adanya pertumbuhan bulu yang banyak di muka dan juga badan. Yang ketiga, apabila melakukan ujian darah, terdapat hormon testosteron yang lebih tinggi daripada normal. Dan yang keempat, doktor akan melakukan ultrasound di mana pada ultrasound akan ditemukan gambaran polisistik ovari. Apakah kesan PCOS kepada kesihatan jangka panjang wanita? Okey, pertama, boleh menyebabkan jadinya diabetes ataupun kencing manis. Yang kedua, menyebabkan tekanan darah tinggi. Yang ketiga, boleh mengakibatkan kanser rahim. Yang keempat, depression ataupun kemurungan. Dan yang kelima adalah ketidaksuburan ataupun sukar untuk hamil. Okey, apabila kita telah diagnosis dengan PCOS, saya nak kongsi beberapa tips untuk mengurangkan risiko jangka panjang di atas. Okey, pertama, puan-puan haruslah mengamalkan gaya hidup yang sihat, iaitu makan makanan yang sihat, diet yang seimbang. Yang kedua, melakukan senaman sekurang-kurangnya 3 kali seminggu, jangka masa lebih kurang 30 minit sehari. Okey, yang kedua, haruslah mendapatkan berat badan ataupun BMI yang ideal. Dan yang ketiga, melakukan pemeriksaan secara berkala, berjumpa dengan doktor untuk melakukan screening untuk diabetes, hypertension dan juga kanser rahim. Sekian saja perkongsian saya untuk hari ini mengenai PCOS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.